seorang sahabat daripada kalangan orang asal Mekah yang telah memeluk Islam, yang kemudian menjadi golongan muhajirin. Nama beliau Ibnu Ummi Maktum. Beliau ini kemudian menjadi seorang sahabat yang bukan calang-calang. Siapakah Ibnu Ummi Maktum? Salah seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama yang biasa kita kenal Bilal bin Rabah, sehingga pada hari ini disebut Bilal. Bilal yakni muazzin. Tapi nak kata ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua orang muazzin. Beliau merupakan muazzin Rasulullah yang kedua, yang dalam hadis menjelaskan bahawa beliau seorang lelaki yang buta tapi muazzin. Kena dia tanya-tanya, kalau zaman Rasulullah mereka menentukan masuk waktu dengan melihat cahaya fajar as-sadiq. Jadi bagaimana Ibnu Maktum seorang yang buta boleh jadi muazzin? Ternyata ada yang membantu dia dengan dikatakan kepada dia asbahta, telah masuk waktu subuh. Kerana beliau seorang buta, dia perlu kepada orang membantu dia menyatakan tentang bila masuknya waktu itu. Apabila dikatakan kepadanya telah masuk waktu, maka ketika itulah beliau mengumandangkan azan masuknya waktu subuh, azan tamatnya waktu malam, dan mula waktu siang, tanda masuknya waktu untuk mengerjakan fardu fajar itu.